Assalamualaikum kawan-kawan. Saya wartawan cilik anda, Fakir Zafran dari Dibers Channel. Saya ingin mengajak kamu semua jelajah Borneo bersama saya. Shoo! Jom! Sekarang saya berada di Terminal 2, KLIA 2. Saya ingin mengajak kawan-kawan terbang bersama saya. Jom! Kita kena ada boarding pass untuk naik pesawat. Sekarang saya sudah berada di lapangan terbang Kota Kinabalu, Sabah. Jom draw ke Sabah bersama saya. Hai kawan-kawan, sekarang saya berada di kaki Gunung Kinabalu, Sabah. Jom saya tunjukkan puncak Gunung Kinabalu, Sabah. Gunung Kinabalu mempunyai ketinggian 4,095 meter dan merupakan gunung tertinggi di Malaysia. Gunung ini terletak dalam kawasan Taman Negara Kinabalu, sebuah tapak warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan kepelbagaian flora dan fauna. Pusing-pusing satu orang dah tentu. Kini saya berada di Desert Dairy Farm. Mari saya tunjukkan apa yang ada di sini. Jom! Ladang tenusu ini begitu indah, seolah-olah saya berada di New Zealand. Hamparan padang hijau, bukit bukau dan latar belakang Gunung Kinabalu menjadi tempat ini sangat fotogenik. Saya di sini, kamu di situ. Balik-balik saya bilang rindu sama kamu. Kami memberi makan anak lembu dan kambing dengan botol susu. Satu pengalaman yang menggembirakan. Memang saya mau pulang Sabah dulu. Sudah kan saya bilang rindu juga kamu. Melayang limpas tu puncak Gunung Kinabalu. Selain itu, saya berpeluang melihat proses pemerahan susu. Mencuba es krim susu segar yang sungguh lazat. Hai kawan-kawan, kini saya berada di Sabah Tea Garden. Jom ikut saya tengok apa yang ada di dalam. Tunjuk. Sabah Tea Garden terletak di Ranau. Suasana di sini sangat tenang dan damai. Terdapat juga aktiviti jungle trekking untuk ke kawasan hutan berhampiran. Di sini terdapat beberapa burung liar dan tumbuhan hutan. Kali ini saya berada di Spring Garden. Di sini terdapat banyak bunga-bunga yang cantik. Spring Garden ialah sebuah taman bunga yang sejuk dan indah di kawasan Mesilau. Taman ini dihiasi dengan bunga berwarna-warni seperti mawar, lavender dan hydrangea. Kami berjalan menyusuri laluan taman, mengambil gambar dan menikmati suasana seolah-olah berada di taman bunga Eropah. Air terjun kecil dan kolam menjadikan tempat ini semakin mendamaikan. Assalamualaikum kawan-kawan. Kini saya berada di Kundasang War Memorial. Ikut saya tengok apa yang ada di atas. Kundasang War Memorial merupakan satu tempat yang penuh dengan nilai sejarah. Ia dibina untuk memperingati tentera British dan Australia serta rakyat tempatan yang terkorban semasa Perang Dunia Kedua. Kami melawat ke 4 tempat taman, iaitu Taman Australia, British, Borneo dan Taman Renungan. Di sini, saya mula memahami pengorbanan mereka demi keamanan yang kita nikmati hari ini. Destinasi terakhir kami ialah Kota Belud, sebuah daerah yang kaya dengan budaya dan keindahan alam. Dalam perjalanan, kami disajikan dengan pemandangan yang indah dan gunung ganang yang menghiasi kaki langit.
Setibanya di sana, kami singgah di pasar tamu yang terkenal. Berbagai hasil kraft tangan, makanan tradisional dan pakaian etnik dijual oleh penduduk tempatan yang mesra. Sabah bukan sekadar negeri yang cantik, tetapi juga negeri yang kaya dengan sejarah, budaya dan keramahan penduduknya. Percutian ini membuka mata saya tentang betapa indahnya bumi Malaysia. Saya pastikan akan kembali ke sini suatu hari nanti untuk terus menerangkan keajaiban yang belum sempat saya jelajahi. Saya tunggu kamu pulang dulu, kita jumpa